Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Sahabat, kau selalu menemaniku di saat aku sedih maupun aku gembira. Kau seperti matahari yang menyinari bumi. Kau seperti ada di dalam jiwa dan ragaku. Amira dan Rini merupakan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Datuk Laksamana. Mereka berdua bersahabat baik. Hubungan mereka seperti isi dengan kuku. Mereka banyak habiskan masa bersama-sama hampir dalam semua aktiviti. Amira seorang pelajar yang pintar dan aktif, manakala Rini pula adalah seorang pelajar yang sederhana tetapi rajin dan tekun berusaha. Amira sering membantu Rini dalam mata pelajaran yang sukar difahami. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka mengulang kaji pelajaran bersama-sama di perpustakaan. Walau bagaimanapun, kemesraan dan hubungan erat yang terjalin antara Amira dan Rini telah berubah apabila Amira telah dinobatkan sebagai juara pertandingan bercerita antara sekolah sebulan yang lalu. Kejayaan Amira mengharumkan nama sekolah, menjadikan Amira anak emas sekolah tersebut. Sanjungan daripada guru-guru dan rakan-rakan sedikit sebanyak mempengaruhi sikap Amira. Amira mula lupa diri. Dia telah menjadi seorang yang sombong dan angkuh. Dia tidak mahu lagi mengulang kaji pelajaran bersama sahabat baiknya, Rini. Kini, ia hanya akan berkawan dengan pelajar yang bijak sahaja. Selain memilih kawan, Amira juga tidak mahu membantu rakan-rakan yang lain yang bermasalah dalam pelajaran. Kononnya, Amira tidak mahu membuang masa mengajar mereka. Jika ada aktiviti berkumpulan, Amira tidak mahu menerima pendapat daripada rakan-rakan yang lain. Dia hanya akan mengikut pendapat dan kehendaknya sahaja. Peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia semakin hampir. Rini dan pelajar-pelajar yang lain sedang bertukus lumus mengulang kaji pelajaran. Hanya Amira yang tidak bersungguh-sungguh berusaha. Dia bertindak sambil lewa mengulang kaji pelajarannya. Dia terlalu angkuh dengan kepintarannya. Bagi Amira, tempat pertama pasti menjadi miliknya, seperti peperiksaan yang terdahulu. Amira tidak perlu bersusah payah untuk berjaya kerana dia sudah pandai. Keputusan peperiksaan yang ditunggu-tunggu telah tiba. Amira amat terkejut apabila mendapati dia hanya mampu memperolehi 3A 4C sahaja. Sebaliknya, Rini berjaya mendapat 7A 1B dalam peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia. Amira berasa amat sedih dan malu dengan keputusan yang diperolehnya. Di rumah, Amira mengurung diri di dalam bilik dan menangis semahu hatinya. Dia berasa menyesal kerana tidak belajar bersungguh-sungguh. Rini telah pergi ke rumah Amira dan memujuk sahabatnya itu. Rini berasa amat sedih dengan keadaan yang menimpa Amira itu. Amira juga tahu dia perlu bersyukur kerana dikurniakan akal fikiran yang bijak. Akal fikiran yang bijak perlu digunakan sehabis baik dan bukan dijadikan untuk bersikap sombong. Amira juga faham erti persahabatan mereka. Semenjak peristiwa itu, Amira dan Rini menjadi semakin akrab.
Mereka saling membantu, terutama dalam pelajaran. Malah, usaha mereka yang tidak pernah jemu mengulang kaji itu, akhirnya mereka berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Mereka berdua kemudiannya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Oleh yang demikian, kita haruslah mencari sahabat yang boleh membantu apabila kita berada di dalam kesusahan, meredakan kesedihan, menghilangkan kebimbangan dan sanggup berjuang demi kebaikan kita. Sahabat yang baik juga adalah orang yang mampu menyimpan rahsia dan keaiban kita serta sentiasa melindungi kita. Sekian, terima kasih.